وكره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi seluruh barisan kepimpinan surau kita, seraikan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang, kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekali lagi bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan perbincangan modul tauhid kita yang kita sedang bincang tajuk terakhir dalam modul tauhid kitab Misbahul Munir, perbincangan berkaitan dengan ciri ketuhanan. Jadi dah selesai dah ciri ketuhanan, salah satu daripada rukun iman yang keenam, rukun iman yang pertama. Dalam tajuk yang terakhir dia buat rumusan berkaitan dengan perkara yang wajib kita i'tiqad. Dalam kitab kita ni bincang ciri ataupun dipanggil rukun iman yang pertama, dan yang keduanya secara detail ciri kenabian, ciri ketuhanan induk, dan ciri ketuhanan juga merupakan dipanggil rukun iman yang induk. Rukun iman semua teras, tapi susunan yang keenam-enam pilar ataupun enam-enam teras itu disusun berdasarkan keutamaan. Jadi keutamaannya ialah ciri ketuhanan ataupun rukun iman yang pertama beriman kepada Tuhan, yang keduanya Rasul. Dan kita sambung malam ni antara perkara wajib yang kita kena i'tiqad ialah beriman kepada malaikah. Dan wajib i'tiqad. I'tiqad ni maksudnya percaya dalam hati lah. Dan tu tafsir, dia nak elaborate i'tiqad tu. Dan mengaku di dalam hati. I'tiqad ni berpegang dalam hati. Apa maksud berpegang? Pengakuan dalam hati. Apa? Macam mana kita nak buat pengakuan dalam hati bahawa ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak malaikah? Ni dia panggil, kita nak bincang ataupun kita nak kenal malaikah secara umum dan secara detail. Detail pun bukan detail sangat, ringkas lah. Tanggungjawab wajib saja. Yang termasuk rukun imam. Bahawa dia kata ada baginya bagi Allah itu beberapa banyak malaikah. Iaitu pengenalan malaikat, satu makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala yang dipelihara, ini dijaga akan dia, akan malaikat ni daripada mengerjakan maksiat dan kedosaan. Baik. Yang pertamanya perkara yang wajib kita i'tiqad malam ni kita nak bincang ialah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ada dua cara. Pertama, cara secara umum dipanggil ijmal, yang kedua secara khusus, secara detail. Baik, umum macam mana? Beriman secara ijmal, secara umum ni, yang pertamanya ialah kita kena tahu malaikat ini satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat banyak. Satu makhluk Allah Ta'ala daripada makhluk Allah Ta'ala yang dipelihara. Itu dia tu cerita yang pelihara. Kita cerita dulu yang pertamanya ialah satu makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala yang sangat banyak. Kena tahu dulu. Jadi makhluk yang paling ramainya ialah malaikah. Tu pengetahuan yang pertama yang kita kena tahu tentang malaikah. Kedudukan makhluk nisbah paling ramai. Dia ada urutan dia. Pertama, malaikah paling ramai. Sebab tu ijma ni kita secara umum je, kita tak spesifik berapa ribu, berapa ratus. Umum.
Umum ni paling ramai. Siapa tahu? Allah Ta'ala, kita tak tahu. Nanti beriman secara khusus, secara detail, kena beriman secara detail 10. 10 tu sekejap lagi kita nak bincang. Nak tengok setiap 10 tu dia ada portfolio masing-masing. Kita nak tahu malaikat ni jaga portfolio mana. Tu rezeki ni mana malaikat yang jaga. Bidang tugas malaikat yang menguruskan rezeki kita. Kita nampak majikan je lah. Tu. Tapi hakikatnya ialah malaikat yang menguruskan hal ehwal ekonomi. Baik, kita tengok umum dulu. Pertamanya, makhluk malaikat ni satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat banyak ataupun yang sangat ramai. Kedudukan makhluk ni sebuah paling ramai ni, yang pertama apa dia? Yang pertama ialah malaikah, paling ramai malaikat. Kita duk tahu 10 tu, yang tu pengurusi, 10 tu ketua malaikat. Yang jaga bidan tugas tertentu, yang ada portfolio. Malaikat yang tak ada portfolio tu ramai, cuma dia ada tugas kecil. Ada yang Allah jadikan malaikat daripada titisan air wudu. Ada. Yang tu malaikat kecil yang tidak disenaraikan sebagai pengurusi ataupun ketua-ketua malaikat. Ni kita bincang malam ni ketua malaikat saja. Yang kedua yang paling ramai makhluk Allah Ta'ala ialah jin. Ni kalau kita nisbah malaikat, jin dan manusia. Yang ketiganya lah manusia. Tu. Tapi kalau kita nak urutan kedudukan semua makhluk atas muka bumi ini, dia termasuk binatang. Jadi malaikat yang pertama, yang kedua paling ramai ialah binatang yang berada di lautan. Paling ramai. Dia ramai lagi daripada jin. Binatang yang berada di lautan. Tu nombor 2. Kita tahu tu sikit saja. Kita kenal tu. Kita tak kenal duk dasar laut. Makhluk-makhluk dasar laut termasuk binatang yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, makhluk paling ramai, kedudukan yang ketiga, ranking ketiga ialah binatang yang berada di daratan. Lebih ramai daripada jin. Yang keempat baru jin. Jin ni ramai, tapi kalau nak nisbah dengan binatang daratan, lagi ramai binatang di daratan. Dan yang kelima barulah manusia. Manusia ni duduk kedudukan terakhir. Walaupun manusia ramai, tapi nak banding dengan jin, ramai jin lagi. Ramai jin lagi. Sebab jin ni mula dia lahir, umur dia panjang. Kata pandangan yang kuat kata dia sampai kiamat baru dia mati. Jin. Dan jin ni dia sentiasa melahirkan anak. Bukan kita pupu. Mungkin tak ramai, mungkin tak ramai. Jin dia ramai. Sebab tu jin kedudukan kedua selepas malaikat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua yang kita nak tahu pengenalan berkaitan malaikat, yang keduanya, malaikat ini dicipta daripada nur. Dia tak sebut di sini. Yang kedua, malaikat ni dicipta daripada nur. Bukan daripada tanah, tapi daripada nur, dan bukan daripada api. Nur ni dia nur jenis malaikat. Nabi daripada nur juga. Nabi ni daripada unsur tanah dan unsur cahaya. Adakah sama? Lain. Nur Nabi nubuwah dengan nur malaikat lain. Dan seterusnya. Dan malaikat ini makhluk yang maksum, yang dipelihara akan dia daripada mengerjakan maksiat dan kedosaan. Seterusnya, malaikat ini maksum daripada maksiat. Dan bukan saja dia maksum daripada maksiat, dipelihara daripada maksiat, dia tidak akan melakukan maksiat malaikat ni. Bahkan dia sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Malaikat ni dia tidak ada masa melainkan masa dia diisi dengan kebaikan. Lain dengan kita. Dia graf iman dia sama aja malaikat. Dia tak ada menaik menurun, tak ada. Dia sama. Yang menaik, menurun dan mendatar ini adalah graf iman manusia. Dan pengenalan dia lagi,
tidak bersifat mereka itu dengan sifat manusia. Tidak bersifat dengan sifat manusia. Maksud apa? Tidak ada lelaki dan perempuan. Tidak ada lelaki dan perempuan. Dan tidak ada nafsu. Tidak ada nafsu mereka. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak berkahwin. Itu malaikat. Dan mereka itu sangat banyak. Dia ada rupanya tapi dia tak last. Yang ni kena letak awal. Tiada diketahui bilangan banyak tu melainkan Allah Ta'ala. Habis. Itu beriman secara umum. Kita tahu ciri pengenalan malaikat secara umum. Sekarang ni kita nak bincang beriman secara khusus, kena kenal malaikat secara detail. Detail ni apa? Detail ni bukan detail yang detail sangat. Detail ni merujuk kepada bilangan malaikat, ketua malaikat dan portfolio dia. Itu je. Kalau malaikat ni tuan-tuan termasuk rukun iman, tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita dengan negara, tak ingat rukun negara boleh tahan lah. Tu pun tak tu pun tak patriot lah. Tapi tak kenal, tak ingat rukun negara, tak tahu. Dia tahu PM je. Tu pun tak tahu PM pegang portfolio apa. TPM 1 tak tahu TPM 2 tak tahu Menteri Ekonomi tak tahu warga negara tapi tak beriman kepada menteri-menteri. Maksud tak beriman, tak kenal. Tu maksud tak beriman tu, tak kenal. Tak apa boleh tahan lagi tuan-tuan, boleh hidup. Tak kenal Menteri Ekonomi pun okey. Rakyat kaya raya contoh. Tapi ni bahaya ni, tak kenal malaikat tuan-tuan, bahaya. Kenapa? Tanggungjawab wajib yang Allah perintah. Kerana ni makhluk dia cipta, tugas dia bagi tugas dan kena kenal. Sebab perintah kenal Allah Ta'ala perintah. Dia panggil antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tu. Kena beriman di sini maksudnya kenal dan mengaku. Betul beriman, kenal dan mengaku. Dan beriman secara tafsil. Ni yang kedua. Tetapi yang wajib dibilang akan dia dengan tafsil itu 10. Jadi kita beriman secara tafsilnya, secara detailnya, bilangan malaikat ni 10. Tak ingat tak apa tuan-tuan, tak ingat tak apa, tahu. Tak ingat tak apa, tahu. Kita bukan peringkat ingat, tapi tahu. Jibril ayat malaikat. Okey tu. Kalau suruh bilang tak tahu Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, tak ingat. Kalau dia bilang pun bertukar terabur habis. Macam bilang rukun solat, hari-hari duduk solat, tak ingat rukun solat. Tahu tak? Tahu. Qiyam wajib. Bilang tak bilang tak selesai. 13. Tak jumpa cari. Yang ke-13 apa? Yang ke-13 ialah lipat sejadah Jahannam. Yang ke-13 ialah bagi salam. Okeylah, boleh tahan lah walaupun tak ikut urutan ulama. Yang ke-13 tertib susunan. 13 bagi salam. Sebab apa dia guna teknik visual? Teknik visual ni dia tahu berdiri niat pertama, kedua qiyam. Dia ikut susun mengikut ya dia nampak. Yang last sekali dia kata bagi salam pertama. Okeylah. Second tu yang sunat. Tapi dia tahu. Macam ni juga kita tak perlu, tak wajib hafal, tapi kita tahu. Bilangan malaikat 10. Nanti kita akan bilang. 10 itu dia ada 4 ketua. 10 ni dia ada 4 ketua. Yang pertama ialah Jibril, yang kedua ialah Mikail, yang ketiganya Israfil, yang keempat Azrail. Portfolio biar dulu. Kita tahu yang kanan. 4 ini malaikat kanan. Ni 4 ini adalah malaikat kanan. Dalam 4 dia ada cemen dia. Apa dia? Nama dia lah Jibril. 4 itu semua kanan, dan yang 4 itu yang menjadi pengurusi dialah Jibril. Jibril merupakan ketua segala malaikat lain. Sebab itu Jibril dia berada di kelas yang tersendiri, dia alam tersendiri. Malaikat lain tak boleh nampak Jibril. Tu Jibril alam tersendiri.
Cuma apabila Nabi kita lahir saja, Nabi kita mengatasi segala makhluk yang ada di atas muka bumi. Maksudnya Nabi kita berada di kelas, di alam yang tersendiri. Nabi kita dia boleh duduk alam manusia, memang dia manusia, dan dia boleh meretasi alam malaikat, dia boleh meretasi alam jin, lepas tu dia boleh mengajar jin, dan dia boleh merentasi alam jabarut yang tidak boleh direntasi oleh sesiapa makhluk. Mana-mana makhluk tidak boleh berada pada alam mustawa. Tu keistimewaan Nabi kita. Baik, 4 serta. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail kanan, dan dia ada cemen dia ialah Jibril. Baik, kita tengok secara ringkas 10 itu bidan kuasa dia. Ini secara ringkas saja. Yang pertama Jibril. Jibril ni dia pengurusi. Dan dia merangkap tugas dia apa? Tugas utama ialah menurunkan wahyu. Ni daripada kecil kita bincang ni. Cuma dan ni tugas utama Jibril, besar tugas dia. Dan mengurus setiap-tiap perkara yang berlaku di alam ini diurus oleh Jibril. Sebab dia cemen. Apa saja hal ehwal pengurusan di dunia ni berlaku, yang mengurus ni adalah Jibril. Dia merangkap pengurusi malaikat. Batu orang cakap, dia kata Jibril ni turun wahyu. Sekarang ni Nabi dah tak ada dah, relax Jibril. Dia kata Jibril relax. Sebab apa? Wahyu tak diturun dah. Dulu kalau Jibril sibuk, sekejap 2-3 hari sekali turun wahyu, 2-3 hari turun wahyu. Lepas daripada wafat Nabi kita, tidak ada Nabi selepas itu, maka relax tugas Jibril. Jawab dia, Jibril tak relax. Kenapa? Kerana setiap apa saja berlaku di dunia ini akan dipantau oleh Jibril, kerana dia memegang portfolio hal ehwal semua. Walaupun malaikat lain spesifik, tapi dipantau oleh Jibril. Tu. Jangan ingat Jibril relax. Dia tak relax. Yang kedua, Mikal. Mikal ni nama dia Michael. Dan juga Mikail. Nama dua. Mikal dan juga Mikail. Mikail. Dia memegang portfolio pengurusan hal ehwal rezeki. Pengurusan hal ehwal rezeki. Jadi yang menguruskan rezeki kita ni tuan-puan diuruskan oleh malaikat, nama dia ialah Mikail. Tak nampak pun dia kata, yang nampak mak transfer berurusan semua majikan buat. Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, tapi panggil apa, kebesaran Allah Ta'ala. Ini ada orang buat argument tu, orientalis buat argument. Dia kata Allah Ta'ala ni terpaksa menggunakan malaikat, dia kata. Semua tugas-tugas dijalankan oleh malaikat. Allah duk relax, dia kata. Dia fikir dengan akal dia. Allah buat malaikat untuk membantu, bukan Allah lemah. Itu tanda kebesaran dia, kebesaran Allah Ta'ala. Hakikat malaikat tu, hakikatnya semua perbuatan Allah. Itu kita dah bincang di dalam wahdah sifat Allah Ta'ala, satu perbuatan Allah Ta'ala, dan dalam qudrah dia ada kaitan langsung. Wahdatul af'al ni dia relate dengan qudrah, berkuasa Allah. Sifat berkuasa Allah, Allah boleh berkuasa mengada tiap-tiap perkara yang mungkin. Yang mengada rezeki ataupun tidak, Allah hakikat. Cuma tanda kebesaran Allah, Allah lantik malaikat yang menguruskan hal ehwal rezeki manusia ini, diuruskan oleh malaikat. Dan dia merangkap Mikail ini dua tugas dia. Tugas yang kedua dia ialah mengurus hujan. Tunggu hujan tu Mikail lah. Kerja Mikail. Jadi banjir itu kena marah Mikail lah. Banjir kilat, salah siapa? Mikail lah. Tapi orang tak nampak Mikail tu, orang tak nampak malaikat. Itu nombor dua. Yang ketiga Israfil. Israfil ni rehat. Israfil kenapa? Tugas dia ialah meniup sangkakala.
meniup sangkakala. Jadi sekarang ni Israfil dia telah bersiap sedia, bersiap sedia untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama, sangkakala pertama dia, tiupan pertama itu menghancurkan dunia. Yang seterusnya, yang keempat, Izrail. Izrail ni tugas dia mengambil nyawa. Tugas dia, tiap-tiap makhluk yang bernyawa, walaupun sekecil hama, dalam kitab Paku Iman sebut walaupun sekecil hama ataupun kuman yang sangat halus, apabila mati itu adalah di bawah tugas ataupun bidan kuasa ataupun portfolio yang diuruskan oleh Israel. Dia pengurus. Banyak lagi pembantu-pembantu melekat-melekat lain yang berada di bawah tugas Israel. Israel ini ketua. Ini yang pernah kita cerita dulu, Israel ni, tapi tak cerita lah malam ni sebab dah cerita dah. Yang asal bidang portfolio ni, apabila Allah bagi portfolio ni, dia tak nak, dia tolak. Dia tak nak bertugas sebagai mengambil nyawa. Tu. Sebab apa dia jawab? Dia kata, aku tahu setiap makhluk yang bernyawa tak nak mati. Dia kata manusia dia tak nak mati. Dia tawawa lagi. Jadi apabila aku ambil tugas tukang ambil nyawa, menyebabkan dia kata manusia akan maki, manusia akan marah kepada aku kerana kes akulah punca mati. Lalu Allah jawab dia, baru dia terima. Allah kata tak apa, aku akan jadikan asbab mati sehingga orang tak nampak tugas kamu. Orang tak nampak. Betul lah, barulah dia terima. Betul, hari ni okey lah, relax dia, orang tak maki pun dia. Orang duduk marah kat 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai. Hari ni 5-6 lah. Tak ada 3 serangkai standard lah. Tak standard lah 3 serangkai. 6. Kenapa 6? Campur kolesterol, darah tinggi, kecil manis, jantung, gout, habis. Jadi tak nampak. Lalah mati tak ada penyakit, mati mengejut. Mati mengejut, tak nampak juga. Mati tua, sakit tua, lama dah duk sakit, tapi tak ada punca apa, kerana tua. Ataupun mati mengejut, mati aksiden, macam-macam lah sebab. Tuan Israel akhirnya dia terimalah portfolio ni Allah bagi. Dan last sekali, selesai nanti kiamat nanti, apabila selesai dia ambil nyawa kiamat, maka orang yang terakhir akan pergi bertemu dengan Allah, Israel adalah orang yang terakhir mati, meninggalkan. Allah matikan dia. Tu setelah semua tugas selesai mengambil nyawa, nanti berlakunya hancur alam nanti, kiamat nanti. Ketika tu Israel lah, itu antara pandangan ulama. Ada setengah pendapat mengatakan Israel makhluk yang terakhir akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya melekat yang kelima, keenam, rangkum sekali, Raqib dan Atid. Dia mengawas ataupun menyelia apa? Bidang tugas dia ialah rekod. Ni sekretari ni, rekod setiap perbuatan ataupun urusan hal ehwal mukallaf. Apa saja mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang berakal dan balik. Budak tak ada. Balik je, atau dia tak gila, balik je, terus buka buku, ada akaun, ada prestasi amalan mukallaf dia panggil. Setiap prestasi amalan mukallaf akan direkod, dicatat oleh Raqib dan Atid. Hak baik dan hak jahat. Dia kalau amalan itu baik akan dicatat, amalan jahat akan dicatat. Dua-dua. Sehingga disebut oleh para ulama dalam kitab Pekimam pun disebut, sehingga dicatat bukan saja perkara yang wajib, perkara yang sunat dicatat kebaikan, perkara yang makruh dan haram dicatat kejahatan, bahkan perkara harus juga dicatat, bahkan suara mengeran sakit pun dicatat. Bukan bersiul je, siul tak ada kerja, bersiul, muzik tak ada, gitar tak ada nak main, bersiul lah. Bersiul pun dicatat, mengerang kesakitan dicatat.
Demam, sejuk, menggigil, sejuk. Kenapa sejuk? Hujan. Kita duduk musim panas. Walaupun mengeran sejuk, mengeran sakit, tetap dicatat. Suara catat. Tu. Tugas dia tu rakib dan atid. Jahat, baik, harus dicatat oleh geng oleh kebaikan juga. Dan yang ke-7 ke-8 munkar dan nakir. Munkar dan nakir. Ni bahagian mana ni? Bidang tugas dia, portfolio dia, iaitu interview. Ni geng interview ni, sumber manusia. Bukan pengambilan pekerja, tapi soal orang yang mati dalam kubur. Ni dua ni munkar nakir. Dia ni ketua ni tuan-tuan, yang fikir logik akal macam mana orang mati setiap hari, ya Allah, ramainya angka setiap hari seluruh dunia ni, yang lahir pun ramai, yang mati pun ramai, serentak tu dalam minit yang sama tu ramai orang mati. Macam mana dia boleh ambil nyawa? Kita fikir ni ketua ni, dia ada bala tentera melekat yang membantu dia banyak. Macam kita lah tuan-tuan, faham mudah je, orang Putrajaya mudah faham. Menteri itu bukan dia sendiri buat kerja. Yang ni dia jaga tugas ni, soal munkar nakir. Soal orang mati dan kubur. Mungkar itu dia bidang dia apa dia? Dia soal perkara kejahatan, atau akan dihandle oleh munkar. Soal perkara kejahatan semasa dilakukan di atas dunia, atau diurus oleh munkar. Nakir pula, nakir ni dia soal perkara baik dalam kubur. Tu. Dan yang last kali 9 dan 10, iaitu Malik Zabaniyah dan Malik Ridwan. Setengah kita ada kata Malik ya. Malik dengan Ridwan. Malik ni dia menjaga apa? Dia menjaga ataupun mengurus hal ehwal neraka. Ni penempatan ni. Ni kalau di Malaysia dipanggil perumahan dan penempatan. Ni bahagian jaga penempatan ni, neraka. Apa maksud neraka? Satu penempatan yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada penghuni yang jahat. Tu mudah faham. Kita sebut neraka senyum bunyi neraka. Tak kena barang, senyum bunyi neraka. Syurga, dia tak ada rasa excited bunyi syurga, tak meleleh helium. Kenapa dia tak tahu? Syurga itu penempatan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang tak ada penghuni. Untuk siapa? Untuk penghuni yang melakukan kebaikan di dunia dulu. Sekecil mana kebaikan direkod untuk dibalas di sana. Di sana kalau kumpul kebaikan, betul nak buat kebaikan supaya kumpul kebaikan total. Dia ada total berapa amount. Di pada mahsyar tu dia ada fasal pertama, fasal pengiraan kejahatan dan kebaikan. Nama dia Yaumul Hisab, fasal pengiraan kebaikan dan kejahatan. Fasal kedua nama dia Yaumul Mizan. Apa dia Yaumul Mizan? Fasal timbangan. Dia timbang kejahatan, timbang kebaikan. Hak yang direkod di dunia tu. Di dunia rekod baik, rekod jahat, rekod. Fasal kedua timbang. Selesai timbang, barulah kita tahu ending ke mana. Lepas timbang kita dah tahu dah. Walaupun fasa seterusnya titian. Lepas titian baru penempatan syurga neraka. Lepas titian. Sebab dalam titian itu kita akan ada ni itiqaq titian. Di bawah itu Allah bentarkan syurga dan neraka dalam titian itu. Nama titian dia macam highway juga. Malik Zabaniyah mengurus ahli neraka. Yang ni tengok muka dia pun takut ni. Muka sangat bengih kata ulama. Siapa kita tengok kecup perut dah. Macam tengok warden penjaga. Warden penjaga. Tak ada warden penjaga macam ni senyum lembut, tak ada. Dia tak ada lembut-lembut. Ridwan. Ridwan ni, Malik Ridwan ni mengurus al-ihwa syurga, mengurus hal ihwa penempatan yang nama dia syurga. Yang ni senyum ni, tengok muka dia pun tenang dah. Tengok muka dia pun rasa seronok dah. Tu Ridwan ni.
Ni. Tengok muka tu tak masuk lagi. Okey dah. Apatah lagi masuk syurga. Tu. Baik, last sekali lagi. Masa 10 minit. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, i'tiqad yang seterusnya. Dah habis dah i'tiqad bab malaikat. Kita tutup malam ni dengan i'tiqad yang kedua berkaitan dengan syariat Nabi. Ini juga yang kita kena tahu. Dah selesailah malaikat, kita kena tahu secara umum ciri dia macam mana, secara khusus bilangan dan portfolio dia. Tahu walaupun tak ingat. Tukar takir tak apalah, tahu je. Cuma dia kata hujan tahu ada malaikat handle hujan tapi tak tahu nama apa. Okey lagi lah, boleh tahan lagi sebab dia tahu. Cuma tukar je. Tapi kena ambil tahulah tuan-puan, ni ada nilai pahala. Pahala tu ditukar convert jadi syurga. Ada pahala ni dia panggil asbab nak masuk syurga. Sebab tu orang nak pada pahala. Baik, last sekali. Dan wajib i'tiqad bahawa syariat Nabi kita, yakni yang kata syariat apa? Peraturan yang digubal oleh Allah Ta'ala tu, undang-undang Nabi kita. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mansuhkan, yang dimansuhkan yang mendilik akan semua syariat lain, menghapuskan semua syariat lain. Maknanya syariat lain tidak lagi terpakai. Walaupun kita tengok macam sama, pergi kerja haji tu pan sama syariat Nabi Ibrahim, bukan syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi kita. Jangan kata melontar ini ikut Nabi Ibrahim, syair ini ikut Nabi Ibrahim, bukan. Sama syariat Nabi kita dengan syariat Nabi Ibrahim, dengan syariat Nabi Ismail. Tu dia memasukkan ataupun menghapuskan syariat Nabi-Nabi sebelum daripada ini. Dan undang-undang memasukkan, dan tu tafsirlah syariat tu, memasukkan syariat dan undang-undang bagi segala rasul yang dahulu. Tu rasul yang dahulu. Dan kekal syariat Nabi kita ini kekal hingga hari kiamat. Kekal syariat Nabi kita ini hingga hari kiamat. Tidak ada lagi syariat ini maksudnya peraturan baru yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala, tak ada. Belajarlah ambil tahu syariat Nabi Muhammad, tak pening dah tuan-puan. Nanti belajar syariat Nabi Muhammad, turun pula syariat baru, tu pening kepala, akan belajar lagi. Syariat Nabi Muhammad tak habis lagi. Tak apa, belajar je syariat Nabi Muhammad, mazhab Syafi'i. Faham mazhab Syafi'i, mazhab lain tak apa. Mazhab Hanafi tak sempat, mazhab Maliki tak sempat. Dia syariat sama je, tapi channel berbeza. Pilihan. Jadi kita kalau tak boleh ikut mazhab Syafi'i, ada pilihan lain. Boleh ikut cara mazhab Hanafi, cara mazhab Imam Malik, cara Imam Ahmad bin Hanbal. Empat channel itu sampai kepada Nabi, pecahan. Jadi kita fokus, tanggungjawab kita ambil tahu syariat ni bermula dengan modul yang basic. Kalau akidahnya, kita sedang bincang akidah. Komplitkan 6 rukun, pendetailan 6 rukun iman tu, belajar semua 6 rukun. Ciri pertama, rukun pertama, rukun kedua sampai rukun ke-6. Mana-mana kitab sebenarnya cukuplah 6 rukun. Kitab kita ni cukup 6 rukun. Kalau kitab Paku Iman asas cukup juga 6 rukun. Setengah kitab tak cukup. Yang kedua fiqh, belajar basic saja. Syariat Nabi kita dalam fiqh mula dengan bersuci, ibadah yang asas-asas saja. Monokah yang basic-basic saja. Habis. Itu syariat Nabi kita. Dia memasukkan syariat Nabi lain. Maksud syariat ni perundangan. Salat dipanggil syariat, nazar dipanggil syariat, korban dipanggil syariat. Korban walaupun nampak macam Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sembelih anak dia, tapi sebenarnya korban itu adalah syariat Nabi kita. Maka apabila kita jadi umat Nabi Muhammad, kita nak kena belajar syariat Nabi kita dan ikut i'tiqad. Ini bukan syariat Nabi Ibrahim walaupun sama korban. Sebut je korban. Syariat korban ini kita kena belajar mengandungi beberapa rukun. Apabila kita buat betul mengikut syariat, maka sah dan diberi pahala. Itu tanggungjawab kita. Nak buat syariat apa? Belajar. Nazar, belajar dulu bab nazar, baru bernazar. Akikah, belajar dulu bab akikah, baru akikah.
Tu apa-apa syariat kena belajar dulu. Jangan main hantam. Hantam tu risiko tak jadi, bahaya. Dia jadi ibadat fasidah tuan-tuan. Termasuk juga kata ulama, orang hantam buat ibadat ni orang tak appreciate dengan syariat Nabi. Bahkan ramai tuan-tuan di akhir zaman, nanti di akhir zaman, di pada masa ni orang pakat nak berada dengan syariat Nabi Muhammad. Dia kata beruntunglah siapa dibangkitkan menjadi umat Nabi Muhammad. Kami ni kalau boleh nak, dia kata nak. Mulia sangat Nabi Muhammad. Syariat dia ni pertengahan, taklah terlalu sukar, taklah terlalu mudah. Ada syariat-syariat dulunya ketak. Allah bangkitkan syariat Nabi Muhammad pertengahan, taklah sukar sangat, taklah terlalu mudah sangat, pertengahan. Cuma belajar saja. Dan Nabi Isa alaihi salam, apabila dia turun, Nabi Isa ni dia turun lepas dia bunuh Dajjal, dia memerintah menggunakan syariat Nabi kita. Dia Nabi, dia ada syariat, tapi syariat dia dimansuhkan apabila bangkitnya Nabi kita. Maksud bangkit ni turunnya wahyu Nabi kita. Belum turun wahyu, tak apa lagi. Turunnya wahyu Nabi kita, maksud turunnya peraturan Nabi kita, maka terhapus segala syariat, walaupun syariat Nabi Isa. Dan akhir zaman nanti Nabi Isa diturunkan balik untuk memerintah. Nabi Isa akan jadi khalifah balik. Baik dia perintah dunia ni, ketika tu kembali balik zaman dulu, Turki Utsmaniyah yang terakhir yang jatuh tu. Nabi Isa ni dia akan jadi khalifah balik. Baik apabila dia jadi khalifah, dia merintah nak ikut panduan mana? Ikut syariat Nabi. Dia tak akan ikut syariat Nabi Muhammad, Nabi dia, syariat dia tak ikut. Bahkan dia termasuk daripada ummah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia Nabi. Semaya dia ikut syariat Nabi kita, walaupun dia ada cara solat dia. Dia akan jadi iman nanti, suatu hari nanti dia akan jadi imam, maka mengimankan panggil umat berdasarkan syariat Nabi kita. Tu mulia syariat Nabi kita kena i'tiqad. Cuma ulama kata apabila turun Nabi Isa, maka orang kafir hanya ada dua pilihan saja. Sekarang ni sebelum Nabi Isa turun, siapa boleh merintah dunia? Ni pemerintah Islam lah. Maka orang kafir ada tiga pilihan. Pilihan pertama masuk Islam. Pilihan yang kedua tak nak masuk Islam. Pilihan kedua jizyah. Jizyah ni dia bukan cukai, tapi orang muda nak faham, dia panggil cukai kepala bagi orang non muslim. Sebab Islam zakat. Nak duduk dalam negara ni tuan, dalam negara ni, di bumi ni, tanah Allah Ta'ala ni, walaupun tanah kita ni dipanggil milik kita lah, Allah Ta'ala bagi wajib selagi ada nyawa, wajib bayar zakat badan. Harta, ada zakat harta. Perniagaan, tu panggil zakat perniagaan. Diri dia pun kena zakat, tu panggil fitrah tu. Fitrah tu merujuk pada zakat diri, fitrah. Orang non muslim adil, Allah Ta'ala buat, kalau Islam ada zakat wajib bayar, maka non muslim wajib bayar kepada pemerintah Islam. Nama je lah jizyah. Jizyah rubuk dinar, 1/4 dinar tu bagi 4, 1 dinar 1000 lebih, contoh 1 dinar hari ni 1000 lebih bagi 4, ambil 1. Tu. Jadi pilihan kedua, nak duduk dalam negara Islam, masuk Islam, atau tak nak masuk Islam boleh bayar jizyah. Benarkan, Nabi benarkan duduk di Madinah orang non muslim, orang kafir. Pilihan ketiga, dua-dua tolak perang zaman Nabi. Ada 3 pilihan. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, tinggal 2 pilihan, tidak ada lagi jizyah. Pertama masuk Islam, kedua perang. Sebab tu dia akan memerintah, akan memerangi balik orang kafir. Ketika tu Islam balik dunia. Islam memegang tampuk dunia. Bukan Malaysia ni, pincang dunia ni. Sekarang ni dipegang oleh mereka lah. Tak ada dah Turki Utsmaniyah dah hilang dah. Jatuh Turki Utsmaniyah, tak naik-naik sampai hari ni. Maka bila dia akan naik balik? Dia akan naik balik sebelum Nabi Isa. Dia ada lagi Iman Mahdi. Lepas Iman Mahdi, Nabi Isa last akan memimpin dunia. Tu lambat lagi tuan-tuan nak kiamat. Kita dah baca je, kita tak sempat lah. Tak sempat hidup tuan-tuan. Sebab bincang ni lambat lagi. Dua pilihan saja pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan wajib i'tiqad. Habis. Yang ketiga kita akan sambung ke datang.
Nanti orang tanya pula tuan, apabila Nabi Isa turun, jizyah terhapus. Adakah itu syariat Nabi Isa? Bukan. Syariat Nabi kita. Cuma syariat Nabi kita digubal begitu. Sampai turunnya Nabi Isa, terhapus satu peraturan jizyah. Tidak ada. Cukai per kepala bagi non-Muslim untuk berada di dalam negara Islam. Tidak ada. Sekarang ni tuan tak payah cukai, tak payah apalah, jadi warga negara je. Ni cerita Islam ni, asal negara Islam. Nabi ni dia akan tawarkan Islam jizyah, Islam jizyah. Jizyah inilah bertukarnya tuan daripada panggilan harbi kepada zimmi, sebab dia ada agreement. Agreement tu dengan siapa? Dengan khalifah. Khalifah tertinggi. Kalau kita yang di Pertuan Agong lah yang tertinggi. Ini khalifah. Perjanjian non-Muslim dengan orang Islam untuk mendiami negara Islam akan diikat dengan akad. Jizyah ni akad. Tapi sebelum dia akad jizyah dia ada akad dia. Macam kita bayar fitrah lah kan ada akad. Inilah fitrah bagi diriku dan bagi keluargaku sebanyak RM20 untuk tahun ini. Akad dengan amil. Amil itu tuan wakil, asalnya sultan. Asal kita bayar zakat fitrah kita ni akad dengan sultan, pemerintah negara, pemerintah negeri. Tapi pemerintah negeri ni dia turun kuasa, bidang kuasa pada mufti, mufti turun pada qadi, qadi turun kepada iman lantik amil yang dilantik oleh pemerintah. Sebab tu amil yang tidak dilantik oleh pemerintah tidak sah melakukan zakat fitrah. Sebab asalnya tu pemerintah negeri yang berkuasa untuk mengambil zakat. Senang-senang. Begitu jugalah siapa yang nak akad dengan siapa jizyah ni. Inilah jizyah bagi aku dan bagi anak-anak aku. Sebanyak serubuk dinar setiap kepala. Akad dengan sultan. Sultan negeri kita ni yang jaga rakyat dia. Sama ada rakyat beta ini Muslim atau rakyat beta non-Muslim. Semua rakyat beta. Jangan lawan rakyat beta. Tanya lawan rakyat beta pula. Jangan lawan beta. Tanda tak lawan tu pun jizyah. Akad jizyah. Ini cerita asal tuan, ambil tahu asal, barulah kita ada maklumat. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung akidah seterusnya, iaitu Nabi kita ni nak kenal Nabi kita pula, nak kenal keturunan Nabi kita. InsyaAllah bulan depan tuan, bulan 5 ni kita raya, jadi kita akan sambung bulan 6 lah. Bulan 5 tu kita kebetulan hari Selasa tu hari 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah hari Rabu kita raya. Jadi hari Selasa tu kita tak ada kelas. Saya pun kebetulan minggu tu saya ada program di Kelantan. Jadi kalau program kat sini pun, kalau saya tak ada program pun kita tak boleh buat juga sebab dah nak raya depan. Jadi kita akan sambung bulan ke-6, bulan 6 nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama ila 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.